Assalamualaikum. Okay. Lama tak buat video. Sahabat-sahabat semua. Okay. Hari ni, ada cahaya dan cahaya. Okay guys. Hari ni kita nak review Mercedes A180 AMG sedan tahun 21 kat belakang ni. Alright, kita tengok apa yang menarik dekat kereta ni. Selalu saya review favorite saya adalah kereta-kereta Jepun, Alphard, Vellfire, MPV lah. Tapi hari ni kita cuba-cuba untuk review Conti-Car pula. Okay guys, stay tune. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Okay, kita tengok apa yang menarik. Alright, jom tunggu. Okay guys, Assalamualaikum. Okay, so dekat depan ni kita ada satu unit Mercedes A180 sedan. Okay, tahun 21. Okay, unit ni kira yang agak fully loaded. Sebab apa? Selain daripada AMG spec, dia ada sekali dengan panel roof. Okay, ada ambient light, ada HUD. Okay, so kereta ni Japan spec tahun 21, engine 1.3 turbo. Okay, so kalau katakan untuk city use, kereta ni memang jimat minyak. Okay, memang jimat minyak. Color ni yang agak menarik lah, sebab kita biasa jumpa color putih, color hitam, okay, color silver. Untuk color merah ni jarang-jarang kita jumpa kan. So special sikit color ni. Okay, so bila lah kita dah kata dia ni AMG spec, so sport rim dia kita boleh kenal daripada segi luaran dia dah pakai sport rim AMG dengan saiz 18 inci 18 inci. So kalau kita nak kenal untuk spek yang AMG ataupun A180 yang style, yang spek rendah, kita tengok daripada luar dia punya sport rim. Untuk sport rim AMG spec, dia punya design yang sebegini okay, 18 inci. Okay, dengan grill depan dia yang diamond, design yang diamond macam ni. Okay, LED light. So kereta ni untuk kepada yang macam ni, yang geng-geng investment kan, yang buat insurans tu nak approach client, kalau nak beli CLA 45 macam mahal sangat kan. Tak payah, permulaan ambil dulu A180, tukar body kit, jadi terus A45 kan. So ada pilihan dia. Macam ni dia datang, dia kosong, dia cuma standard AMG spec lah. Okay, tapi tak perlu risau, sebab aftermarket punya body kit untuk convertkan jadi 45S bersepah tuan-tuan, bersepah. Harga pun dalam anggaran 3,600 ke 4,000 lah kalau kita nak convertkan body kit tu jadi kepada 45. Kan. So kita kalau katakan nak bajet-bajet kan, ambil model ni, convert body kit, handsome dah. Alright. Okay, jom kita tengok dalaman ni pula Okay, untuk unit ni dia dah datang dengan black and grey leather seat. Okay, kadang-kadang dia ada color merah dengan hitam, tapi yang ini unit ni datang dia color hitam dan grey punya leather lah. Fully leather guys. Okay, fully leather dengan steering AMG. Okay, multifunction steering, dekat sini ada macam-macam button lah. Okay, dan ada memory seat kiri dan kanan. Okay, dia ada kat sini, memory seat kat sini. Dan untuk adjust dia punya seat, semua dekat sini lah, elektrik. Dan dia ada seat heater dekat sini. Okay, yang ini pula untuk buka bonet belakang. Okay,
Jom tengok dalam. So dia kalau kita masuk je kereta yang bintang ni, dia automatic, dia punya vibe tu lain. Macam ni dia datang dengan dahsyat dengan dashcam lah. So kita just masuk dia punya microcard tu dan kita boleh pakai. Okey. Untuk kereta ni, dia datang dengan mileage 23,200 lah, senang kita bundakan. Okey. Yang ini grade 4.5 tuan-tuan grade 4.5B. Okey. Dia ada panel roof. Jom kita tengok jap. Alamak guys. Balik kampung hulur kepala keluar. Tengok kawan-kawan ada panel roof Okay, so yang ini, unit ni dia ada sekali dengan ambient light. Ambient light dia ada. Okay, dia ada ambient light kat situ. Lepas tu datang sekali dah ada dengan HUD. Head up display dah ada. Panel roof ada. Lepas tu dia datang sekali dengan 360 camera. Okay. 360 camera dah siap dah. Okay. Selalunya kalau kereta-kereta yang macam Conti ni, bila sampai dekat tempat kami akan setkan sekali dia punya radio untuk dapatkan FM siaran frekuensi tempat kita lah. Okay. Right. So apa lagi? Dia ada 2 memory seat. Okay. Ambient light. Fully leather, black and grey. Ada panel roof. Ada sekali dengan 360 reverse camera. Okay. Engine dia menggunakan 1.3 liter turbo. Okay, so memang jimat. Okay, dia punya horsepower adalah 136 horsepower dan 200 Newton meter of torque. So kalau unit yang macam ni, kereta yang macam ni, untuk penggunaan bandar memang dikatakan jimat. Selain daripada style, kita pun jimat minyak. Okay, so dia ada sekali dekat sini untuk wireless charging. Ada dekat sini. So dia punya untuk selection mode dekat sini. Kita boleh pilih kat sini. Okay, menggunakan sini pad ni. Okay, so dia ada macam-macam lah. Dia ada radio punya button dekat sini, navigation. Okay, front parking punya button dekat sini. Ada 2 cup holder dekat sini. Okay, so untuk aircon, semua kontrol dia letak dekat sini. Okay guys jom kita pusing pula dekat belakang pula, tengok macam mana. Okay. Okay. So ruang belakang untuk passenger belakang tak perlu risau. Okay. Dekat sini pun ada untuk cup holder. Okay, kiri kanan ada juga sekali dengan aircon blower pun ada kat belakang. So tak perlu gaduh, memang tak panas. Memang orang belakang akan sejuk. Okay, so selain daripada tu, kereta ni pun dah ada sekali dengan ISOFIX. So kalau katakan kita bawa anak pakai kasit, boleh terus masuk lock dekat situ lah. So mudah. Okay, mudah. Okay. Okay guys, lagi satu kita nak tahu dia punya dalam ni. Untuk yang tak biasa bawa kereta Mercedes, okay, dia akan cari dia punya gear dekat sini kan. Siapa yang first time user lah. Okay, so siapa yang dah tahu tu tak apalah. Ini video untuk mereka yang first time user ke, contohnya. Okay, dia punya gear untuk kereta ni adalah dia menggunakan stick kat sini So bila kita nak drive, okay, tolak je ke bawah. So dia keluar tu D. Okay, betul so kalau katakan kita nak parking ataupun neutral, kita tekan kat sini. Okay. Dan reverse, dia tolak ke atas. Dia keluar kat situ. Okay.
Right. So kita tekan balik dekat button tepi ni. Dia ada button tekan sini. So dia jadi P. So handbrake terus naik lah. Okey. Untuk signal dia sebelah sini tuan-tuan nampak right. So yang ini ladder ada sekali dengan pedal shift kiri dan kanan. So kalau dekat atas highway kita nak ala-ala manual, nak try rembat ke apa, bolehlah guna ni. Lawa lah. Nampak? Dia ada ambient light macam saya tadi. Dia ada ambient light kat sini. Okay, ambient light. So ada juga panel roof. Modal dalam 3,000 lebih ke 4,000. Convert body kit jadi 45S. Kan? Okay. Ngam ni. Okay, now kita tengok pula dia punya engine bay. Okay, dia engine running Saya memang nak start engine kereta ni sebab salah satu pun kita parking dekat showroom ni pun dah lama tak start. Nanti possibility untuk bateri kong tu ada. So kita bagi running engine. Okay, bagi running engine. Okay, so ini adalah keadaan engine bay dia. Tuan-tuan boleh tengok sendiri Tuan-puan boleh tengok sendiri condition dia bersih. Bersih. Ada orang ada dia skeptical engine kereta Recon ni teruk lah apa semua. Tak semestinya tuan-tuan Sebab tu penting kita nak pilih kereta, kita tengok dia punya grading dia, kita tengok dia punya auction report dia dengan mileage. Itu benda tu penting tuan-tuan Ada yang grade 5A tapi mileage 30,000. Tak semestinya grade 5A mileage dia rendah. Tak semestinya macam tu tuan-tuan Kena faham dekat situ Okey, untuk kereta ni A180 sedan AMG tahun 21, dia datangkan dengan macam saya cakap tadi 1.3 liter turbo engine, alright, dengan 136 horsepower and 200 Newton meter of torque. Okey, untuk 100 km, okey, untuk 100 km kereta ni dia menggunakan 6.6 liter. Tapi benda ni subjektif. Tengok juga pemanduan kita juga. Kalau dah kita memang kaki tekan, memang tak sampai 6.6 liter punya, kan? Alright. So yang kereta ni dia menggunakan 7 speed. Okay, 7 speed auto DCT Alright. Kereta ni memang cantik lah. Tapi itulah kalau saya jadi bagi pilihan, kalau jadi bagi pilihan lah kereta ketiga, mungkin saya pilih ni. Mungkinlah saya pilih ni. Tapi jiwa Jepun saya tu kuat sikit, kereta-kereta Jepun ni. Alright. So kita tengok daripada hood belakang dia, boot belakang dia besar guys, besar. Orang yang macam saya badan 90 kilo boleh sumbat dalam ni. Okey. Dia tak ada spare tire tapi dia bagi pump. Okey, dia bagi pump. Alright. So tuan-tuan, mana yang tengah survey-survey tu? Mana yang tengah letak bucket list kereta ni? Anda boleh fikir-fikirkanlah untuk unit yang ni. Sebab masih lagi available. Okay, promo kami masih lagi berjalan, 2 tahun free service. Dan untuk Kontika kita bagi 6 tahun unlimited plan warranty, unlimited claim, unlimited mileage, open workshop 1 Malaysia guys. So kalau katakan tuan-tuan duduk Johor, duduk Penang, duduk Kelantan, tak ada masalah, masih lagi boleh beli dengan kami di Selangor ni. Okey, kita dah borak panjang. Saya pun dah bagi tahu engine dia punya kuasa lah, dia punya top speed apa ke, dia punya horsepower apa semua. Kita nak tahu pula berapa harga dia ni kan. Okey, untuk kereta ni saya nak niagakan dengan harga 180,000 sahaja. Okey, 180,000 sahaja. Tahun 21, mileage 23,200, grade 4.5. Dapat 6 tahun warranty lagi dengan 2 tahun ekstra free service. Okey, booking kami tak mahal ni tuan-tuan 500 je. Kalau katakan tak jadi nak cancel, 500 kita akan refund balik pada tuan-tuan. Okey. Okay guys, so
cukup sampai sini dulu. InsyaAllah saya akan cuba buat video-video lain. Memang agak busy bulan ni sebab banyak kereta yang saya nak kena selesaikan untuk delivery. Alhamdulillah bulan ni saya dah deliver 4 unit. InsyaAllah ada 1 unit lagi incoming yang akan saya selesaikan untuk customer saya. Okay, so guys, jangan ragu-ragu, jangan segan-segan. Okay, boleh Roger saya, Afiq Car Dealer 0197292696. 180,000 sahaja tuan-tuan dan puan-puan. A180 sedan full spec tahun 21 okey, jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, so insyaAllah kita jumpa di next video. Terima kasih semua. Assalamualaikum.